Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersifat rahmah dalam perasaan dan tindakan kita semakin mencabar di masa di mana keganasan, kezaliman dan konflik berlaku di sekeliling kita. Setiap hari kita dipaparkan dengan gambar-gambar, bayangan dan klip-klip video dan audio keganasan dan kezaliman ke atas kanak-kanak, wanita, orang tua dan sebagainya. Saya memahami perasaan semula jadi dan reaksi ini. Memang sepatutnya kita berasa marah, benci, sedih dan prihatin. Saya mengerti keinginan melakukan sesuatu untuk membantu. Perasaan ketidakupayaan kita untuk melakukan sesuatu atau helplessness membuat perasaan marah dan sedih bertambah membara. Namun, di sinilah keyakinan yang berdasar kepada ilmu, kemahiran dan keimanan kepada Allah SWT kita diuji. Di sinilah nilai kebingkasan dan daya tahan kita diuji. Dan di sinilah sifat rahmah yang sebenarnya diuji. Berlaku rahmah ketika kita sedang senang adalah mudah. Berlaku rahmah ketika keadaan baik-baik memang boleh dijangkakan. Tetapi bersifat dan bertindak rahmah ketika dizalimi, ketika kita marah, bersifat dan bertindak rahmah ketika kita melihat keganasan dan penirasan, di sinilah sebenarnya ujian sifat dan prinsip rahmah ini. Namun, di saat kezaliman, penindasan dan keganasan, dan ketika kita marahlah, sifat rahmah sebenar akan teruji dan menjelma. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara nama-nama dan sifat-sifat Allah yang paling banyak diulangi Al-Quran ialah rahmah. Ini dalam bentuk nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di dalam surah Al-Fatihah saja diulangi Ar-Rahman dan Rahim 2 kali dalam menyifatkan Allah. Pertama, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim. Segala puji bagi Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ini kita ulangi setiap hari sekurang-kurangnya 17 kali, yakni dengan membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat salat wajib kita sehari. Tentunya Allah bersifat tidak hanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah juga mengingatkan akan sifat Jabbarnya yang Maha Perkasa, Al-Muntaqim yang membalas dengan siksa dan seumpamanya. Tetapi mari sama-sama kita renungkan ayat Allah ini. Di dalam surah Al-A'raf ayat 156, Allah SWT berfirman, "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilaik. Qala 'adzabi usibu bihi man asya'. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون." Yang bermaksud, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan dalam dunia ini dan juga di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepadamu. Allah berfirman, azabku akan aku timpakan kepada sesiapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Maka aku akan menentukannya bagi orang-orang yang bertakwa dan yang memberi zakat serta orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami. Cuba perhatikan. Allah tegaskan, azabku akan aku timpakan kepada sesiapa yang aku kehendaki. Allah akan menimpakan dan membalas dengan azab, tetapi hanya pada mereka yang Allah kehendaki. Namun, sejurus itu Allah tegaskan, dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Yakni, setiap sesuatu mendapat rahmat Allah kerana rahmat Allah lebih luas dari sekalinya. Bagaimanakah kita boleh terus menunjukkan perasaan dan tindakan rahmat kita walaupun pada saat dizalimi, ditindasi dan ketika kita rasa marah dan sedih yang teramat? Walau kita mungkin merasa sedih kerana tidak mampu melakukan banyak, kita tidak harusnya berputus harapan. Di bulan Ramadan, bulan rahmah ini, inilah masanya kita tegaskan rahmah dan menguatkan hati-hati kita dengan sifat rahmah. Antara yang boleh kita lakukan, pertama,
Ketika kita rasa lemah dan tidak berupaya atau helpless, jangan sekali-kali kita berputus harapan atau hopeless dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan berhenti melimpahkan rahmatnya selagi mana kita sendiri tidak berputus harapan. Allah berfirman, menyeru sesiapa saja, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan berdoa kepada Allah. Kedua, bertindak dengan rahmah. Kita dilarang menzalimi musuh kita, apatah lagi dengan mereka yang tidak menzalimi kita. Jaga keamanan dan kesejahteraan kita dan masyarakat, kerana keamanan dan kesejahteraan ini adalah anugerah Allah dan rahmat Allah yang perlu kita pelihara. Ketiga, pada bulan rahmah ini, banyakkan bersedekah. Bersedekah dengan wang dan tenaga. Salurkan rasa sedih dan marah kita secara positif. Beri sumbangan kepada kemanusiaan. Tunjukkan sifat dan tindakan rahmah ini. Kita masih berdaya melakukan sesuatu. Semoga Ramadan ini akan terus mengukuhkan sifat dan tindakan rahmah kita semua. Ayo, kita terus bina keyakinan, pupuk kebijaksanaan. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.